grey dia. Oh, thank you brother. No problem. I will do 9. Sekarang dah A5 dah. Before the flight, extension and loop belts are given out by the cabin crew. Tapi masih lagi dalam keadaan. Nama saya Ben Jamaluddin dari Okey. Ni chai latte dia. So, rasa dia berbeza lah dengan chai India. Ni Turkish coffee. Cuma saya tak tahu macam mana nak makan. Nak minum. Ada dia bagi macam gula. Ni air masak. Nanti dia datang, nanti kita akan tanya macam mana nak makan. Dah. Saya dalam menu tadi ada Turkish coffee. Cenoneknya kecil no. Tak tahu apa rasa dia. Wow, keras. Patutlah kecil. Keras rasanya. Kita try. Masya Allah. Dah. Okay, kita order mixed grill. Dia akan bagi roti. Kemudian semualah. Ada nasi dia, salad dia, grill dia. Oh, thank you brother. No problem. I will do. Thank you. So all the grill. Emma, wow. Apa full? Selesai dah. Bikin kopi, chai latte dengan mixed grill. Area 7 Turkish Airways, Turkish Airline. Dah mula check in. Tak ramai, InsyaAllah. Selamat pagi. Sampai dah. Nomor dah drop di Terminal 1 Departure Area Dublin Airport sekitar pukul 3 setelah pagi. Kita akan mulakan perjalanan ke Malaysia insyaAllah. Tentunya departure gate ni dah biasa. Selalu saya travel, jadi departure gate sudah biasa dengan saya insyaAllah. Fast track, kawasan-kawasan untuk check in. Ini Qatar Airways, Etihad sebagainya. Sekarang kita pergi ke security check in area. Dah selesai security. Kita tengok gate berapa kita ya. Menunjukkan pukul 6.15 ke Istanbul. Gate 302. Yurka Yükselme kaptanlarımız Bilal Dinek Serkan Aydın beraberiz. Kuala Lumpur olan uçuşumuz yaklaşık 9 saat 40 dakika sürecektir. Hazırlıklarımızı tamamlayarak yaklaşık 10 dakika içerisinde. Oh, turun daripada flight tadi. Lagi 30 minit nak departure. Tapi gate dekat je. Dia keluar A1, kena ambil A9. Sekarang dah A5 dah. Terus insyaAllah gate A9. Sayın yolcularımız, uçuşlarımızda sigara, tütün ürünleri ve elektronik sigara kullanımı yasaktır. Bestowed in their cases in the overhead belt as shown.
Keep your seatbelt fastened and visible until the seatbelt sign is off. When needed, you can release it as shown. Before the flight, extension and loop belts are given out by the cabin crew. Please switch your mobile phones and all other electronic. Sedang menunggu beg. Tak banyak beg pun, ada 2 beg je. Mudah-mudahan tak ada yang tertinggal. Ramai ni ha. Flight daripada Istanbul. Menuju ke KLIA Express, nak ke TBS. Ambil beg ya, Cik Adi pun tengah ambil beg. Banyak beg dia ha. Berapa semua ni? 7, masya-Allah. Ambil barang anak daripada yalah, di sana. duduk lama seminggu Alhamdulillah, perjalanan yang bagus, tak ada terbulan. Dapat nak tidur 3 kali tak? Untuk pakai bukan ke Bandar Tasik Selatan sebelum ni. Alhamdulillah, sampai dah MPKT bus station. Saya nak berkongsi dengan semua yang ada di luar sana. Saya menemukan tanda di Paya Bunga Komplek bangunan MPKT. Tengok, sangat bersih. Ada bunga-bunga lagi, nampak? Ada hand wash, toilet, kemudian tandas cangkuk pun ada, tanda duduk dengan bidet pun ada. Arahan apa tu, stiker tandas lantai pun bersih, tak licin. Tahniah kekalkan negeri ini negeri yang paling bahagia. Banyak pelancong datang.
Yang berhormat Tuan Haji Muhammad Yusof bin Majid, Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Usahawanan Sumber Manusia Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri. Walaupun ada sedikit tanda-tanda hujan semakin hari semakin lebat, tapi negeri Terengganu setahu saya belum lagi dibuka BTS. Kalau tak ada, mungkin ada dalam ini, saya tak pastilah. Tapi masih lagi dalam keadaan terkawal. Dan terlebih dahulu, kali yang ke-9, semoga Allah memberkati usaha kita dan memimpin kita ke arah kejayaan yang lebih gemilang, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum. Dan artis seni sendirian berhak. Baik, bagi kategori digital, teknologi dan inovasi, anugerah usaha Terengganu 2025 menganugerahkan kepada artis seni sendirian berhak di industri asas tani dan makanan. Kategori industri asas tani dan makanan, Muslim Food Industry Malaysia sendirian berhak. Kinox Agrobusiness Malaysia sendirian berhak. Dan Tuku Leko sendirian berhak. Penerima anugerah usahawan Terengganu 2025 bagi kategori industri asas tani dan makanan diberikan kepada Tuku Leko sendirian berhak. Dipersilakan Cik Wan Muhammad Sofian bin Muhammad dari Tuku Leko. Yang menjalankan produk pembuatan dan penjualan kerupuk Leko, kerupuk vacuum, kerupuk keping, kerupuk segera dan sos pencicah. Sendirian berhak. Dan Insaf Food Industries sendirian berhak. Pemenang bagi kategori usahawan berprestasi tinggi sempena anugerah usahawan Terengganu 2025 diberikan kepada Jasa Seven Resources Malaysia sendirian berhak. Dipersilakan Cik Sangat Usahawan Terengganu 2025 sempena anugerah usahawan Terengganu diberikan kepada dilahirkan pada tahun 1961 di Kampung Tun Jiring, Kuala Terus, mendapat pendidikan awal di Madrasah Tahfiz Persekutu Kelantan sebelum melangkah ke Institut Kemahiran Malam dan seterusnya. Pada sahabat sahabat kita berikan tepuk tangan gemuruh untuk tokoh usahawan Terengganu sempena anugerah usahawan Terengganu 2025 Cik Ahmad Sayal bin Jamaluddin dari Muslim Food Industry. Yang gemuruh untuk tokoh usahawan Terengganu 2025 dianugerahkan kepada Encik Ahmad Sayal bin Jamaluddin dari Muslim Food Industry. Silakan. Anak tua yang bekerja bagaikan sedang bingung memikirkan sesuatu tanpa sedih dan bingung. Di celah sinar bulan